Ya. Kau tak nak scream ke? Scream dekat budak ni. sebab dia punya tu lama lagi tu dia punya modding tu. Yay! Apa tu? Oh, tembak. Ayah. Tiba-tiba aku dengar daripada Macam angka mutu kan. Angka mutu kan. Hey! You waste sikit weh. Jualan hey, aku bodoh. agak merendahkan. Ni Lain macam. Pak ni aku buat SMA gigi ekstrim. Astagfirullah. Hey. Gigi apa tu? Hey. Aiskrim. Kruk-krak. Oh, kejap aku. Jangan kruk bau yang ranggup. Sedap. Nah, tam tolong pegang tam. Tam tolong pegang tam. Dalam game. Kan. Sedap. Aduh, tam tengah blok. Geli ya, telinga aku geli. Ha? Gelai. Tak, telinga aku jadi geli sebab dengan terlalu Buka pintu. Open sesame. Lambatlah kamu ni. Tak, aku tengah pegang kad tau. Ya Allah tepi. Jumpa satu botol yang kita diharam minumkan. Mana? What? No. Jumpa dua benda. Ya Allah. Alamak terkena. Mana weh barang? Barang. Mana troli? Air troli. Pakai troli. Sini. Tak ada barang lah. Oh lupa, saya tak ada queue lah. Yang mana? PC tak boleh ambil. PC monitor. Masa aku dengar something. Shush, aku mendengar. Ada kat depan tu. I wonder apa lah benda dekat depan. Aku mendengar tadi. Tertanya pula aku. Oh, Kalau ada ada- pinggan hijau. Kalau ada dekat depan tu macam nak buat? Lari. Tadi? Jorok atau larilah. Oh I heard something. Pintu macam dah buka. No wonder. Ingatkan siapa yang buka pintu tu. Kau belakang! Ish. Janganlah. Aku yang tak kerjanya. Asal tak bawa card sekali? Kau boleh ambil lah tu. Ya, ambil. Ambil monyet ni. Dah lah aku first time main ni. The diamond. Shine bright like a diamond. Tapi sikit. Sekejap, sabar, lama. Cepat ke. Alright. Shine bright like a diamond. Jenah nak kena putang balik pula dah. Patah balik. Putang apa? Putang ni nak. Ni tandas Oh ni toilet. Ya Allah, kepala dia buluk. Astaga. Ui good. Tak, rasanya hari tu aku main dekat Resident Evil. Main seseorang tiba-tiba ada kepala. Just shit. Tak, bukan world ni yang ada kepala tu. World lagi satu tak silap. Oh yeah. Aku jumpa cawai. Sekejap. Di sini tak banyak barang. Phone lah. Station. Mana troli? Mana troli weh? Ya. Yep. Ya. Sini. Ada Easter egg. Stick. Besar sangat je. Kenapa kau menjauh? Oh, dia main. Wait lagi. Okay. Lawaknya kan. Aku nak ambil TV, tiba-tiba aku kena tolak. Kau macam deh. Aku ingat kau yang tolak pintu punya benda lah tu. Bukan aku tak dekat ke masalahnya. Dia ada, weh. Aku mati. Allah, dia mati. Dia dah mati. Dia jadi ni. Mati. Sekejap, apa lagi barang? Aku tak kaki ukur. Nak angkat ke TV tu weh?
Betul lah. Mana boleh angkat? Basuh terkena palu. No, I know there is. Alep. Ku mengharapkan kematian ku di-revive secepat mungkin. Untuk first time main dengan kawan-kawan, aku terus mati. Bosannya. Jatuh baik jatuh. Jatuh baik jatuh. Apa? Duit kita dah cukup lah. Okey lah. Sebab Afi dah mati so tak nak rezeki lah. Dia kena tamak sikit. Yelah, sabar lah. Tunggu extraction point ada 2 baru tamak sikit. Ni baru 1. Macam Susah. Yalah, fine. Tapi ya member tu mesti Sekejap aku ambil okay, dia kepala. kat sana. Dah asal hancurkan bunyi tu. Astaga. Tak apalah. Tunggu je. Dah lah. Bodoh. Serap. Bingung. Aku bau je. Tak mau lah. Kak kita kat mana weh? Kat depan tu? Kat sana, depan sana. Astaghfirullah. Benda tu tak nak masuk sini ke? Tak nak je, tunggu kau tahu boleh. Tak nak. Di mana kat tu masalah ni? Oh, sana. Tahu pun. Dia kat tempat lain lah. Betul ni. Pakai dia sini. Shh. Oh my god! Oh, damn. Dia nampak aku. Tahniah. Selamat datang ke kematian. The broken ones. Welcome to the game. Enggak. Aku nak slide ke bawah meja tadi tapi aku tersalah tekan key. Sama Kita lah. tekan apa X lah? Sama lah Nak tekan C. macam Afi nak tekan Q, tiba-tiba nak masuk bawah meja, tiba-tiba dia tekan Q balik, lepas tu dia bangun balik, lepas tu tekan Q balik, tiba-tiba dah kena tangkap macam aku salah tekan. Bongok Dia macam Tak ni misi Pak A kena ambil kepala kita orang. kena good luck lah Pak A. Dah 2 orang betul mati. 2 orang mati dia seorang. Kena extract kalau tak Oi. apa jadi. Ada tu. Tak, dia kena ambil Oi. kepala kita nak hidupkan kita balik. Kalau no. Pak A bawah meja Pak A, Pak A bawah meja. Bawah meja Pak A. Kone. Good luck Pak A. Come on Pak A, fighting gambar dia. Oi dah. Tu apa tu? Pak A cuba tengok bawah meja. Cuba tengok bawah meja. Itu aku tahu. Mana kamunya? Member tak tahu kau Kau mati kon. Tiga ke? Ala tak ingat mati kat mana. Tu Pak A dah streamkan untuk kau. Soalan kau. Alhamdulillah. Dah mati dah ke? Kill issue. Dah lah, aku pergi balik lah. Bukan butuh lah. Dia cari kepala kau sekejap. Tu mana? Pak Aisyah dah buat semua kerja. Tak tahu juga ha. No. Aku tak tahu juga aku mati kat mana sebenarnya tapi tengoklah bawah meja. Aku rasa aku tak mati jauh sangat kot tu. Dekat lagi dengan extraction point tadi. Kamu kena Tak cakap jauh dalam sangat Discord. dia. Kamu cakap dekat sini dia dengar. Oh ya. Oh salah cakap. Teruk betul. Dia cakap kat sini macam. Salah tekan. Tak, aku rasa aku tak ada mati jauh sangat pada extraction point kot Pak A. Dekat lagi. Lah. Aduh. Lupa pula aku gimmick Discord. Tu betul dia cakap dalam ni. Aku macam lah dia dah mati. Lupa ke kau mati. Mana memang mati Lupa. weh. Kau toilet. Kat toilet. Tak, bukan. Tak, dia tak masuk toilet langsung. Aku tahu aku bawah meja. Yang aku tahu meja tu panjang. Bukan meja yang kecil. Alhamdulillah. Alhamdulillah. So kalau nak tunduk kena tekan Q sekali. Betul. Lepas tu kalau Tekan nak C dulu. C tu. Why? Tak, bukan Afi tanya. C untuk Nak crouch. Crouch dulu. Q tu kalau kau tekan Q kau tak boleh gerak. Aku
bukan C, aku tekan control. Ah? Aku cakap dengan Afi. Oh, Nenek. Uyuh. Oh. Alright. aku kan kena carry komodo je. Jom. Oh tu. Kenapa tak boleh turun ni? Oh, kena lompat. Wih.